Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat ais Milo kepal. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, hari ni kita nak buat kata menu viral satu ketika dulu deh. Air Milo kepal ni. Lepas tu kita masuk ke Milo. Tak kisahlah nak guna coklat ke Milo ke deh. Macam saya ni saya masuk ke dalam 2 ke 3 sudu makan. Lepas tu kita masuk ke susu cair. Lepas tu masuk ke susu pekat manis. Macam nak buat paste dia ni lah. Macam ais Milo kepal ni. Dia kena buat paste dia ni kita kena buat manis sungguh gitu. Dah kena buat lemuk sungguh gitu. Sebabnya kita nak kata campur dengan ais batu tu. Jadi dia rasa balance lah manis dia, lemuk dia tu. Sebab tu kita kena buat kau. Jadi kita campur susu cair, susu pekat manis tu biar lebih deh. Biar rasa lemuk tu sedap lah. Lepas tu kita gaul ke sebati, kacau sebati. Awak jangan letak air. Kalau kita letak air, dia akan jadi cair lah paste kita ni. Jadi dia susu cair dengan susu pekat manis sahaja deh. Kalau letak air memang cair, dia jadi tak sedap, tak palut dengan air batu kita tu. Ni kalau kita kata rasa kurang susu, jadi tambah. Sebab kalau kita buat sendiri ni, memang sangat-sangat puas hati. Kita boleh buat ikut cita rasa kita. Nak lemuk, nak manis lagu mana, boleh buat sendiri deh. Cita rasa kita. Ni saya buat anak saya lah. Dia suka makan minum ais kepal di sekolah, beli di sekolah. Jadi hari ni kita buat sendiri, puas hati. Ni ais ni, air batu lah. Kita nak kisar air batu kita ni tak ada alat pengisar air batu tu. Orang buat ABC tu dah bagi halus tu. Jadi kita kisar dengan blender kering. Bila nak kisar dengan blender kering ni, kita jangan letak banyak sangat lah ais tu. Sebabnya kita takut mata dia tu patah. Bilah dia ni lah, bilah dia tu patah. Nampak tak kita kisar dengan blender kering pun, orang kata halus jugalah hasil dia tu. Boleh lah kalau untuk kita makan di rumah deh. Kalau nak buat selalu tu, orang kata tak molek lah. Kena beli mesin ais tu lah. Lepas tu ais kita tadi, kita kisar ni, kita letak dalam bekas yang bersesuaian deh. Macam kata bekas yang jual di kedai lah. Bagi menarik anak kita untuk makan. Kita letak ni, kita kena tekan-tekan sikit ais tu. Dia tak boleh tak tekan. Dia kena macam kita kata padat-padat dia sikit. Bagi dia kemah, bagi dia rata. Kalau siapa yang kata berniat nak buat macam jualan depan rumah. Macam saya dulu, saya buat jual depan rumah. Tapi tak jual ais Milo kepal ni lah. Saya jual air batu kisar tu. Air blender tu. Saya jual depan rumah saya. Memang sukalah kata kita jual untuk budak-budak deh. Kalau ada siapa niat nak jual tu, boleh je tiru resepi ni. Sebabnya sangat-sangat mudah. Yang penting budak-budak tu suka makan. Ni Milo kita buat tadi. Paste yang kita buat tadi, nampak tak dia pekat lagu ni. Kalau awak nak pekat lagi, awak letaklah Milo tu lebih. Di atas kita lah. Kalau nak cair sikit, letak susu cair. Tapi kata lebih kurang ni lah. Biasa orang duk buat jual tu deh. Lepas tu bahagian atas dia tu, dressing dia tu, tabur lah. Macam saya tabur cornflake. Kalau tabur cornflake memang sedap rasa crunchy-crunchy ni. Kita ada nestong. Lepas tu kita letak sikit Milo. Kalau yang special tu kena letak behel-behel tabur dia ni, kena letak lebih lah. Kalau nak biasa tu tak payah letak apa-apa pun. Tapi kalau kita letak cornflake apa ni, dia memang sedap. Ni tabur coklat rice. Kalau anak-anak kita tengok, budak-budak tengok untuk beli pun, dia macam tertarik untuk beli. Kalau kita ni jual deh. Ni memang sedap, memang puas hati. Rasa memang lah lebih kurang kita minum air Milo je. Cuma kita rasa ais batu yang kita kisar tu. Dia buat kayak sedap. Lepas tu ada behel-behel taburan kita tu. Kalau orang jual ni, agak mahal jugalah harga dia tu. Ada ke RM3. Lebih kurang gitulah anak saya duk beli. Macam kata kalau awak tak usah buat Milo, awak boleh buat creamer. Susu creamer tu ke, yang debu tu, boleh ikut cara ni juga. Yang tu pun sedap juga selain daripada kita buat Milo. Creamer yang warna putih tu untuk letak dalam kopi tu. Memang sedap. Ia rasa lemuk-lemuk dia tu deh. Awak nampak je tadi saya letak susu tu banyak. Susu pekat manis tu banyak. Tapi dia tak rasa manis pun bila dia balance dengan air batu yang kita kisar. Memang sesedap rasa. Sangat-sangat sedap. Tak rasa manis sangat. Rasa lemuk je deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.